Okay, so Alhamdulillah nampak pagi tadi kita keluar, maghrib baru selesai kita punya kerja, tapi tak boleh nak buat apa sebab itu kerja dah, memang kerja kita. So sekarang ni kita dalam perjalanan nak menuju ke Jitra. So kita baru exit, kita baru masuk highway daripada SP Utara. Oh lemak, AS. Asyik baik. Lepas tu daripada Gurun pergi Jitra. So minyak kita daripada pagi tadi, disebabkan kita maintain aja 14, 138, 135, 14. So kita dapat, kalau nak tengok, kita dapat 235. Dah tinggal 2 bar tau. Maksudnya 2 bar ni dah tinggal lebih kurang dalam, kalau tengok kereta 113 kilo lagi dari dia punya fuel range lah. Dah sampai ke Changlun, nanti kita isi lagi sekali. Kita harap sempatlah masuk malam ni before 12. Kita pun dah booking hotel dekat Danok. Sebabnya esok kita nak kita kena gerak pagi daripada kalau kita pagi esok baru kita nak masuk, memang lambat lah. Rugilah, hotel kat sini mahal. Kat Danok kita tanya siap tanah tu baru dalam RM60 untuk bilik twin boleh duduk 2 orang. Okey, jom kita jumpa kat Marul, lepas tu kita gerak ke Jitra. Jadi saya sambung balik. Cuaca pun dah gelap tu, mungkin tak nampak sangat. So nanti kita akan sambung video, okey?